الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا dan khabarkanlah berita gembira ay akhbir sebelum tu uiddat lil kafirin uiddat lil kafirin disediakan akan api neraka tu ai huyiat dipersiapkan akan dia akan api neraka dhamir mustatir hiya naik fa'il balik pada an-nar lil kafirina bagi orang-orang yang kafir jar majrur yu'azzabuna biha yang diazab mereka itu orang kafir dengan neraka hu'iddat lil muttaqin ni ialah jumlatun musta'nafatun ialah jumlah yang baharu jumlah yang mula baru jumlatun musta'nafatun sifat jumlah kata muhasyi qauluhu jumlatun musta'nafatun ilah asyara bidzalika telah memberi isyarat ia asy-syarih al-imam as-suyuti bidzalika qaulihi jumlatun musta'nafah ila ta'alluq pada asyara ila anna hadhihi al-jumlata kepada bahawasanya jumlah ini hadhihi isim anna al-jumlata badal hadhihi lartibata laha tidak ada keterkaitan sama sekali baginya bagi jumlah ni bima qablaha ay bima thabata qabla hadhihi al-jumlah dengan barang yang telah sabit ia barang sebelum jumlah ni tak ada kaitan. Lepas tu istinah tu waqa'at telah berlakulah jatuhlah ia jumlah musta'nafah ni dhamir mustatir hiya fa'il balik pada jumlah musta'nafah fi jawabi su'alin muqaddarin pada menjawab soalan yang ditakdirkan akan dia akan soal jawabi su'alin idhafah masdar pada maf'ul muqaddarin sifat bagi soal takdiruhu bermula takdirnya soal itu khabar hadhihi an-narul lati waquduha an-nas wal hijaratu liman bermula neraka ini hadhihi mubtada an-naru badal allati sifat an-nar yang mana waquduha an-nas wal hijaratu yang bermula bahan bakarnya allati itu khabar an-nasu ialah manusia wal hijaratu dan batu liman itu sabitatun liman khabar bagi hadhihi sabit bagi siapa tanya dia maka jawablah uiddat lil kafiri au halun lazimatun ataupun uiddat lil kafirin ni merujuk kepada keadaan yang lazim keadaan yang mesti berlaku pada orang kafir dia kata qauluhu au halun lazimah ai wat taqdiru bermula takdirnya tak ialah fattaqau an-narah maka takutlah mereka itu akan api neraka maf'ul bih hal kauniha hal keadaannya jadi lil kafirin uiddat lil kafirin
uiddatil kafirin hal lazimah kata. Iaitu takdirnya, maka takutlah mereka itu akan neraka hal keadaan neraka tu muaddatan khabar kau. Disediakan akan dia akan neraka tu wa muhayyaatan dan dipersiapkan akan dia akan neraka tu lil kafirina jar majrur bagi orang-orang kafir. Wa dafa'a biqaulihi lazimatun dan telah menolak ia mufassir dengan katanya kata mufassir lazimah tu maf'ul bi dafa' akan barang qila yang dikatakan dia akan barang innan nara sesungguhnya api neraka tu muaddatun khabar ditakdirkan disediakan akan dia akan neraka lil kafirin jar majrur bagi orang-orang kafir ittaqau am lam yattaqau. Sama ada bertakwa mereka itu ataupun tidak sama sekali bertakwa mereka itu. Mereka takut kepada Allah Ta'ala ke tak takut ke, mereka bertakwa atau tidak ke, tetap sediakan bagi orang kafir selagi mana mereka tidak masuk Islam. Itu hal lazimah. Lazimah tu lazim lah. Mesti kena berorang kafir walaupun apa jua keadaan sekalipun. Kemudian wabashiri dan hendak beri khabar gembiralah olehmu. Qauluhu wabashiri kata musannif wabashiri beri khabar gembiralah olehmu. Ai jarat adatullahi. Telah berlakulah fa'il oleh adat Allah Subhanahu wa taala. Adatu fa'il jarat Allahi mudhafu ilaih. Telah berlakulah adat Allah Taala fi kitabihi di dalam kitabnya kitab Allah Taala. Maf'ulun bih annahu bahwasanya Allah isim anna. Jumlah tu khabar anna idza dzakara ma yata'allaqu bil kafirina. Apabila telah menyebut ia ya Allah maf'ulun bih akan barang yang bersangkut paut ia barang bil kafirina jar majrur dengan orang-orang kafir wa ahwalihim wa ahwal kafirina dan juga keadaan-keadaan orang kafir wa aqibati amrihim dan juga akibat daripada urusan mereka itu orang kafir bi zikrin idza dzakara yadhkuru jawab dia. Jadi ketika mana Allah Ta'ala sebut benda berkaitan dengan orang kafir, keadaan orang kafir, akibat daripada perbuatan mereka, maka Allah Ta'ala yadhkuru ayyadhkurullah. Menyebut oleh Allah Ta'ala bilasqihi dengan mengiringi akan dia, mengiringinya Allah Ta'ala, ma yata'allaqu maf'ulun bih bagi yadhkur. Akan barang yang bersangkut paut ia barang. Akan barang yang bersangkut paut ia barang bil mu'minina jar majrur dengan orang-orang beriman. Dia akan cerita apa tu orang beriman. Wa ahwalihim atau bil mu'min dan keadaan-keadaan orang-orang beriman. Wa aqibati amrihim dan akibat urusan orang beriman. Fa innal qur'ana isim inna. Maka sesungguhnya Al-Quran itu khabar inna nuzila diturunkan akan Al-Quran tu lihadzainil fariqain bagi dua firqah ini, dua kumpulan ini. Iaitu kumpulan orang kafir dan orang beriman. Wal bisyaratu wa istinah dan bermula bisyarah itu ialah khabar al-khabarus saru ialah perkhabaran yang menggembirakan. Perkhabaran yang gembira. Sumiyal khabaru bidzalikal bisyarah. Dinamakan akan khabar itu naib fa'il dengan demikian bisyarah li talaqatil basyarati wal farhi was sururi 'inda syakhsi. Kerana li talaqatil basyarati kerana untuk meninggalkan li talaqatil basyarati kerana kesan daripada kegembiraan wal farahi samalah kegembiraan wasurur 'inda syakhs di sisi seseorang. Khabar tu khabar yang ada kesan kegembiraan. Wal amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan bermula suruhan itu mubtada sabitun khabar. Sabit ia bagi Rasulullah. Bashir hendak khabarlah oleh. Wa huwa dan bermula dia al-amru li Rasulillah tu khabar sabitun sabit ia lil wujubi untuk mana sungguh mesti. Wajiblah. Li'anna al-bisyarata karena bahawasa khabar gembira tu sabitatun khabar. Sabit ia min jumlati ma umira bitabligh daripada sekumpulan barang yang disuruh akan Rasulullah tu bitablighihi bitablighi mah dengan menyampaikan akan barang. Idhafat masdar pada maf'ul.
Basyir, suruhan untuk sampai kan. Maka sampai ni, benda yang babitkan, benda yang disampaikan, disuruh sampai ni, benda berkaitan dengan tabligh, maka wajib lah. Wa yuhtamalu anna al-amra 'ammun lahu li Rasulillah wa li kulli man tahammala syar'ahu. Dan kebarangkalian bahwasanya perkara tersebut isim anna khabar amun, umum ia baginya, bagi Rasulullah, walikulli man tahammala syar'ahu, dan bagi setiap orang yang menanggung ia man maf'ul bih akan syariatnya Allah, kal ulama'i, seperti para ulama. Jadi wabasyir ni ada dua kebarangkalian. Boleh jadi untuk Rasulullah saja ataupun orang yang menanggung sekali syariat Nabi. Iaitu apa dia? Para ulama. Qauluhu akhbir, hendak khabarlah olehmu. Masya al-mufassiru, telah menjalanilah fa'il oleh pentafsir iaitu Imam Suyuti, ala anna ma'na al-bisyarati, atas bahawasanya makna bisyarah itu, al-bisyarati mudhafu ilaih, makna isim anna, khabar anna al-khabaru mutlaqa, ialah perkhabaran secara mutlak. Lakin ghalaba fil khairi, tetapi ghalib ia khabar itu pada kebaikan. Ini bisyarah di sini bila kata akhbir, basyir ai akhbir, maknanya basyir ni kena pada secara mutlaknya khabar lah. Tapi ghalibnya khabar yang baik. Wa dhidduhu, dan bermula dhidnya, dhid bagi khair itu ataupun dhidnya dhid bisyarah ialah ala nidharati ay sabitun ala nidharah. Nidharah tu amaran. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun bermula firman Allah Ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka hendak khabarlah olehmu akan mereka itu dengan azab yang pedih. Padahal waliknya adalah merujuk pada khabar yang gembira, tiba-tiba dikaitkan dengan azab yang pedih dengan menggunakan kataan basyirhum. Maka haktunya jawab famim babi tashbihi, maka daripada bab tashbih, min babi jar majrur at-tashbihi mudhafu ilaih, bi jami'i anna kullan sadirun minal maula. Dengan sama-sama bahawasanya setiap satu daripada daripada sadirun minal maula, iaitu azab bin alim. Kata famim babi tashbih. Okey, famim babi tashbih, sebab fabashirhum kan biasa untuk khabar gembira, ni khabar buruk ni, tapi guna fabashirhum. Kenapa? Kerana tashbih dari sudut sama-sama anna kullan, ay kullan minal khairi wasyarriyah. Kullan minal khairi wasyarri, syarrin sadirun khabar anna, terbit ia minal maula, daripada Allah Ta'ala. Wa huwa la yatakhallafu, dan bermula dia maula tu la yatakhallafu, tidak menyalahi ia Allah Ta'ala, yang ini tidak menyalahi janji lah. La yatakhallafu ay la yatakhallafu al-ahda. Okey. Jadi Allah Ta'ala berlaku yang baik buruk pada Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala nak janji seksa lah dia. Allah Ta'ala nak janjikan dia masuk syurga, syurga lah dia. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Okey, kemudian alladzina amanu, akan orang-orang yang telah beriman mereka itu. Beriman apa dia? Saddaqu billah, telah mentasdik mereka itu, membenarkan mereka itu adalah hati dengan Allah Ta'ala. Kata Muhasyi, qauluhu saddaqu billah innama qatasara ala dhalika, hanya sahaja telah menghak ia mufassir atas demikian qaulihi saddaqu billah, li'annahu, kana bahwasanya sya'an yalzamu minnat tasdiqi billahi, at-tasdiqu fa'il yalzamu bima akhbara ala lisani rusulihi, lazim daripada tasdik, membenarkan terhadap Allah oleh tasdik terhadap barang akhbara, yang telah mengkhabar ia Allah bihi, dengan barang, ala lisani rusulihi, rusulillah, atas lidah para rasul Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata saddaqu billah, dia tak kata saddaqu billah wa rasulihi wal yaumil akhir sampai habis. Wa amilus salihat, apa pada amanu, dan orang-orang yang telah beramal mereka itu akan perkara kebaikan, minal furudi, daripada perkara-perkara fardu, wan nawafili, dan perkara-perkara sunat. Kata Muhasyi, qauluhu saddaqu billah, qauluhu as-salihat wasfun, ialah wasaf, jara majral asma'i, sifat wasaf yang telah menjalani ia wasaf pada tempat jalan asma', mana seolah-olah macam isim, sedangkan diwasahkan atau wazan isim fa'il.
Salih. Tapi dia berjalannya atas dasar isim. Maka tak perlu takdir lah. Al-a'malus salihat. Tak perlu takdir lah. Falidzalika, maka kerana demikian itulah, falikaunil wasfi jara majral asma' sahha isnadul awamili lahu liwasfin. Sahlah fa'il oleh mengisnadkan para awamil kepada wasaf tersebut. Iaitu fa'il nak memasukkan as-salihat. Boleh. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan inna salihat, sesungguhnya perkataan salihat sifatun li mausufin mahdhufin khabar. Ialah sifat bagi mausuf, sifat yang mahdhuf. Bukan. Dengan takdirnya al-a'malis salihati. Al-a'malas salihati. Wa amilu al-a'malas salihati. Tidak Kita tak takdir dah. Jadi as-salihat tu wasfu jara majral asma'. Okey, kemudian qauluhu minal furud, daripada kefarduan, benda-benda wajib, kas-salawati al-khamsi, seperti semayang yang 5 waktu. Wa siyami ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Wal haji fil umuri marratan, dan haji pada seumur hidup sekali. Ataf wa zakatil amwali, al-amwali mudhafu ilaih, dan zakat harta. Wal jihadi, dan juga jihad fi sabilillah, idza faja'al aduwu, apabila serang secara tiba-tiba oleh musuh. Fa'il. Wa qawluhu, dan kata musannif, wan nawafil, benda-benda sunat, ka salati tatawu'i, seperti sembahyang sunat. Salati jar majrur, at-tatawu'i mudhafu ilaih. Wa sawmihi wa sawmi tatawu'i, dan juga puasa sunat. Wa muwasatil fuqara'i, dan membantu orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Wa ghairi dhalika, dan selain demikian itu, min anwa'il birri, daripada kategori-kategori kebaikan. Min anwa'i jar majrur, al-birri mudhafu ilaih. Wal muradu, dan bermula yang dimaksudkan, iaitu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ialah amilus salihati ala hasabi taqati, yang beramal mereka itu akan amal-amal soleh atas qadar kuasanya, atas qadar kemampuannya, ala hasabi jar majrur at-taqati mudhafu ilaih. Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka hendak bertakwalah olehmu, fi'il fa'il, akan Allah Ta'ala, maf'ulun bih, ma istata'tum, barang yang engkau mampu. Bihasabit taqah lah, pada hak kita mampu. Qauluhu bi anna, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.